Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati. Nama saya Nur Ariana Alisa. Saya sekolah di SK Tasik Perampi, kelas 5 Mutiara. Dengarlah pantun pembuka saya. Pagi cerah sinar mentari, burung berkicau riang berseri. Izinkan saya mengambil peluang ini untuk berkongsi sebuah cerita. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku bertajuk Kegigihan Anak Malaysia yang ditulis oleh Salina Suprono. Buku ini adalah sebahagian daripada siri Sayang Disayangi di bawah tema sayang akan negara. Buku ini tentang seorang murid yang sangat gigih membantu keluarganya walaupun masih bersekolah. Dia tetap rajin, bertanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga. Singkat, rajin dan tidak mudah berputus asa, inilah yang perlu ada dalam diri setiap anak Malaysia. Pengajaran utama dari buku ini ialah kita mesti berusaha dengan tekun dan tidak mudah mengalah walaupun menghadap kesusahan. Kegigihan dan semangat juang adalah kunci kejayaan dalam hidup dan juga dalam membangunkan negara kita. Saya sangat suka buku ini kerana ia menunjukkan bahawa anak-anak kecil juga mampu memberi sumbangan besar dengan sikap positif dan yang tidak pernah putus. Akhir kata, izinkan saya menutup ucapan dengan pantun ini. Pagi hari memetik kelapa, kelapa dibelah minum airnya. Ayo semua kita berusaha demi Malaysia tercinta bersama. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih atas perhatian.